anak sayang? Bunyi mesra, tapi cukup ke untuk bawa brand ni lebih jauh? Setiap brand ada cerita. Jom kita mula. Bermula sebagai tadika anak sayang, tempat kecil yang penuh kasih sayang untuk kanak-kanak belajar dan bermain. Nama tu lembut, dekat di hati ibu bapa. Tapi, bila nak berkembang lebih besar, ia terlalu generik, terlalu biasa. Untuk masuk era baru, kita cadangkan sesuatu nama yang lebih, orang kata, lebih senang ingat. Selepas beberapa ideation nama, di situlah lahirnya Little Cora. Little Cora ni membawa maksud curiosity, rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Sebab kanak-kanak belajar paling banyak bila mereka ni curious. So, jom kita mula sketch. Okay, jom kita try sketch untuk move on dia. Okay, sekarang ni macam dah ada sedikit. Jom kita try tunjuk klien. Okay, getting there. Okay, jom kita refine and finalize kan konsep ni. Now, kita cuba cadangkan juga elemen castle. Simbol tempat anak-anak nak explore. Macam masuk ke dunia penuh ilmu and imagination. Kita try lukis sedikit castle. Akhirnya, jumpa pun identiti yang playful, colourful dan mudah diingati. Dari nama yang biasa, kini Little Cora berdiri dengan wajah baru yang lebih segar, lebih yakin. Inilah wajah baru Little Cora. Bukan sekadar tadika, tapi ruang untuk kanak-kanak explore, belajar dan membesar dengan rasa ingin tahu. Kiki Studio, kami bukan sekadar reka logo ataupun tentukan nama. Kita cipta identiti yang boleh berkembang bersama dengan masa depan. Little Cora dah ready untuk melangkah lebih jauh. Anda macam mana?